Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Teratheh. Ada apa? Sempena double birthday celebration. So hopefully kita boleh makan makanan yang sedap. And at the end of this session, kita ada short review. And we'll see sama ada kita recommend ke tak recommend this restaurant. But anyway, so far kita pun dah test dia punya sate, macam sate kambing. Tapi sungguh sedap, ayam dia pun sedap. Kita ambil contoh dia. Ni sate daging macam kambing tu besar. Yang ni sate ayam pun boleh tahan besar ya. Jom kita dah order, kita tengok nanti bila makanan dah sampai. Order apa tadi? Chicken chop. Air? Citrus Oriental Soda. Okay, kita pergi next one. Anel order apa Nel? Seasoning mixed grill. Season. Ada ayam, ada daging. Syah, order apa Syah? Pasta saja. Nis order apa Nis? Order apa Nis? Seasoning chicken Sahaja. dengan big twist kowa. Okay. Ni birthday girl. Garlic chicken dengan macam strawberry. Oregano. Okay. Ini sedap ni. Tadi yang order pasta tu pun birthday girl juga. Okay, order apa tadi? Padang terbaik kira pada menu kalah Raja Padang. Order dia. 1, 2, 3. Anis. Ini order dia. Tengok Yang cantik yang comel roti. Nasi Padang, tak sate, Nice. Saya order tenderloin dengan orange juice. Hopefully makanan sedap. Ini dekat Ulu Langat. So inilah pemandangan parking. So parking tak ada masalah, memang banyak. Depan tu pula siapa nak sembahyang kat masjid pun across the road ada masjid dah. Inilah birthday girl kita hari ni. Ada dua birthday girl. Satu umur 12, satu umur 13. Kita sibuk-sibuk bunga. Geng mak-mak dah makan-makan. So, nampak sungguh sedap. Kak, macam mana Kak rasa Kak? Okay. Restoran ni ada dua tingkat. Tingkat bawah pun ada, atas pun ada. Tapi atas nampak view cantik sikit lah. Dan very cozy, very old style sikit. VIP special pun ada. Tu dia punya barista semua ada. Station coffee. I haven't felt the sun or the blowing of the wind. Don't know where it goes. Haven't heard where she's been. To be happy, stay strong. Semoga sihat. Thank you everyone for joining. Semoga sihat, berrezeki, Makin kurus. kurus, cantik, kaya. Itu natural lah. Happy to be surrounded by lovely people. Pakai tangan nanti. Saya mewakili isteri saya nak ucapkan selamat hari raya kepada dia. Selamat hari raya pula, selamat hari jadi kepada dia, dan semoga panjang umur rezeki dan dikurniakan rezeki yang berlimpah dan panjang umur. InsyaAllah semuanya dimudahkan. Juga pizza yang kita order, bentuk dia 4 segi. Rasa dia rasa yang nampak macam crispy. If you could stay another minute and just hold me close to you. Don't wanna waste another second. I can feel you want this too. Lost track of time, right in the moment. I never felt like that.
Orang lain punya makanan semua dah sampai. Kita punya belum. Menunggu je. Makanan tak sampai lagi. Kita rasa dulu. So memang tender. Kita tak payah potong, kita tarik pakai sudu pun dia dah boleh tanggal lah. Makan bismillah. Tengok dalam dia. Rare ke tak rare? Tu dia medium rare. Nampaklah sini merah lagi. Yang lain pun garing dan lembut. Kau rasa black pepper? Jangan black pepper dah, lain sikit. Lama ada bela black pepper. Lain sikit. Kita ada krim brulee, kita rasa tadi. Kejap Very creamy. Sungguh sedap. So apa rasa so far? Gelap lah. Baru mula. Baru coleslaw je. Baru coleslaw, alamak. Ada okay, bagi komen. Sepatah dua. Rangup. Kuat sos tu macam mana sos? Kuat lebih dalam ayam pun ada rasa tangy. Okay. Cool. So overall Marinate lah. recommended lah. Alright. So akhirnya kakak punya makanan dah sampai. Creamy garlic pasta. Creamy garlic pasta. Chicken tenders. Yap. Okey lah. Tengok apa nanti jadi. Ah, 1, 2, 3. Okey. Basically tak ada yang tak habis macam biasalah. Kita always doing well bila makan. So overall restoran teratai ni ada 2 tingkat. Bawah pun luas, atas pun luas, surau pun luas. Tapi kita tak ambil gambar kat surau tadi. Tapi sangat luas lah. So highly recommended. Siapa nak sembahyang tak ada masalah. Surau dia pun ada aircon. Lepas tu ada western, ada local lah. So saya cuba yang western, yang lain ada yang nasi padang. So banyak pilihan. So sedap tak sedap, memang sedap and highly recommended. Siapa-siapa yang ada dekat Ulu Langat, Batu 14 Ulu Langat, restoran The Teratai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. If you could stay another minute and just hold me close to you. Don't wanna waste another second. Akhirnya jom I kita can balik. feel you want this too. Lost track of time, right in the